Selama lebih 4 dekad, Amerika Syarikat telah menggunakan hampir kesemua instrumen kuasa yang dimilikinya untuk menekan Iran. Bermula dengan sekatan ekonomi, tekanan diplomatik, operasi risikan, serangan cyber, pembunuhan pemimpin, sehinggalah kepada serangan udara secara langsung terhadap kemudahan nuklear Iran. Tetapi selepas semua cara yang dibuat ini, ada satu perkara masih belum berubah, iaitu Iran masih belum mengubah pendirian asasnya ataupun belum tunduk. Program nuklear mereka masih diteruskan manakala pengaruhnya di Timur Tengah masih kekal kuat, di samping rundingan antara kedua-dua negara masih menemui jalan buntu. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Amerika Syarikat masih gagal dalam menumbangkan Iran. Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Muat turun aplikasi APHD di App Store dan Google Play Store. Ramai yang melihat Operation Midnight Hammer adalah sebagai kemuncak konflik antara Amerika Syarikat dan Iran. Anggapan itu sebenarnya tidaklah salah. Namun, serangan pada Jun 2025 itu bukanlah sebuah tindakan yang berdiri sendiri. Ia merupakan kemuncak kepada pelbagai usaha yang telah digunakan oleh Washington selama lebih 4 dekad untuk menekan Iran. Antara instrumen yang paling lama digunakan ialah sekatan ekonomi. Amerika Syarikat menyasarkan sektor minyak, institusi kewangan, syarikat perkapalan dan individu yang dikaitkan dengan program nuklear Iran. Mereka juga memperkenalkan sekatan sekunder bagi menekan negara dan syarikat asing supaya menghentikan urusan perdagangan dengan Tehran. Matlamatnya sangat mudah, iaitu menggunakan tekanan ekonomi untuk memaksa Iran menerima tuntutan mereka. Tetapi dalam kes Iran, sekatan bukanlah sesuatu yang baharu kerana negara ini sudah lama hidup dalam keadaan ditekan. Akibatnya, Iran sudah belajar untuk menyesuaikan diri, mencari laluan perdagangan alternatif, memanfaatkan pihak ketiga dan memastikan aliran pendapatan negara tetap bergerak walaupun dalam keadaan serba terhad. Selain tekanan ekonomi, Amerika Syarikat turut menggunakan diplomasi untuk mencapai objektif yang sama. Perjanjian Nuklear Iran atau JCPOA yang dimeterai pada tahun 2015 pernah dianggap sebagai kejayaan besar. Pada ketika itu, ramai melihat seperti jalan keluar telah ditemui. Namun, selepas Amerika Syarikat menarik diri daripada perjanjian itu pada tahun 2018, hubungan kembali tegang dan kepercayaan yang rapuh itu runtuh sekali lagi. Jadi bagi Iran, tindakan itu mengesahkan bahawa Amerika Syarikat tidak konsisten dan pendiriannya berubah mengikut politik domestik. Sebab itu bagi mereka, rundingan tidak pernah dianggap sebagai jaminan keselamatan. Rundingan hanyalah dilihat sebagai satu fasa sementara dalam konflik yang lebih panjang. Apabila tekanan ekonomi dan diplomasi tidak memberikan hasil yang diharapkan, pendekatan Amerika menjadi semakin agresif. Amerika Syarikat turut menggunakan operasi sulit untuk memperlahankan program nuklear Iran. Antara tindakan yang paling terkenal ialah serangan cyber Stuxnet, operasi sabotaj terhadap beberapa kemudahan nuklear serta pembunuhan beberapa saintis nuklear dan pegawai kanan tentera Iran. Kemuncaknya berlaku pada Januari 2020 apabila Jeneral Qasem Soleimani terbunuh dalam serangan drone Amerika di Baghdad. Dalam logik Washington, operasi seperti ini sepatutnya menggoncang struktur keselamatan Iran dan memaksa mereka mengubah haluan, tetapi hasilnya tidak banyak berubah. Yang menariknya, Iran terus meneruskan program nuklearnya dan pada masa yang sama masih mengekalkan pengaruhnya di Timur Tengah. Selepas itu, konflik yang memuncak pada Jun 2025 akhirnya membawa Amerika Syarikat kepada pilihan yang paling drastik. Buat pertama kalinya, Washington menyerang sendiri kemudahan nuklear utama Iran secara terbuka. Operation Midnight Hammer melibatkan 7 pesawat pengebom yang direka khas untuk memusnahkan kubu bawah tanah seperti Fordo. Dari sudut operasi ketenteraan, ini mungkin antara serangan langsung terbesar yang pernah dilancarkan Amerika terhadap Iran. Namun selepas operasi itu, jawapan yang diterima Washington tetap sama. Iran masih kekal dengan pendiriannya. Selepas memilih jalan ketenteraan, Amerika turut memperkukuhkan tekanan terhadap aktiviti perdagangan dan operasi maritim Iran dengan harapan dapat melemahkan ekonomi negara itu. Sekatan laut dan blokade ke atas pelabuhan Iran digambarkan sebagai langkah untuk melumpuhkan ekonomi Tehran dan ia juga dilihat sebagai pelengkap kepada strategi tekanan maksimum yang sudah lama berjalan melalui ribuan sekatan kewangan dan tenaga. Jika dilihat dalam teori, tindakan ini sepatutnya memaksa Iran kembali ke meja rundingan dalam keadaan lemah sambil membuka ruang kepada Amerika untuk menulis semula syarat permainan. Tetapi realitinya jauh lebih gelap.
setiap kali Amerika mengetatkan kepungan atau meningkatkan tekanan terhadap operasi maritim Iran, Tehran akan membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu dan dron ke atas pangkalan tentera Amerika di Kuwait, Bahrain dan sekitar Teluk. Dari sudut propaganda, mesej Iran ini sangat jelas. Walaupun mereka dikepung dan disekat, mereka masih mampu menyakiti sebuah superpower yang cuba menundukkan mereka. Dalam masa yang sama, di meja rundingan, keadaan juga nampaknya semakin rumit. Rundingan maraton yang berlangsung di Islamabad dan beberapa bandar lain dengan sokongan negara-negara Eropah serta kuasa serantau akhirnya berakhir tanpa sebarang perjanjian damai yang jelas. Naib Presiden Amerika Syarikat menyatakan bahawa Iran enggan menerima garis merah yang ditetapkan Washington, termasuk had terhadap program nuklearnya. Sementara itu, Menteri Luar Iran pula menuduh Amerika mengemukakan tuntutan yang berlebihan dan tidak sah. Beliau turut mengingatkan bahawa Washington mempunyai rekod melanggar komitmen sejak termeterainya perjanjian nuklear dahulu. Inilah yang menyebabkan rundingan berulang kali menemui jalan buntu. Walaupun kedua-dua pihak bercakap tentang keamanan, mereka tetap tidak mempercayai janji antara satu sama lain dan akhirnya setiap pusingan rundingan berakhir tanpa penyelesaian. Kebuntuan diplomatik ini akhirnya membawa kepada satu lagi langkah berisiko, iaitu menjadikan nadi bekalan tenaga dunia sebagai medan tekanan. Gangguan dan ancaman penutupan Selat Hormuz menyebabkan Asia Barat bukan lagi dilihat sebagai medan peperangan, malah turut menjadi pusat krisis tenaga global. Namun, semua tekanan itu masih belum mampu melemahkan Iran. Walaupun nilai mata wang rial terus merosot dan rakyat berdepan tekanan kos sara hidup, kerajaan di Iran kekal berfungsi manakala jentera ketenteraannya terus beroperasi. Iran juga pantas memanfaatkan ruang yang ditinggalkan kuasa barat dengan mengukuhkan hubungan bersama Rusia dan China. Pada masa yang sama, negara ini mempelbagaikan laluan ekspor serta menggunakan rangkaian pihak ketiga bagi memastikan jualan minyak dapat diteruskan. Selain itu, dalam konflik dron dan peluru berpandu, Iran turut memanfaatkan konflik ini untuk menguji pelbagai teknologi baharu, termasuk drone VTOL, drone pengintai dan drone serangan bunuh diri yang murah tetapi sukar dipintas. Bagi mereka, setiap konflik yang terjadi turut menjadi peluang untuk memperkukuh keupayaan ketenteraan mereka. Pada ketika inilah kelemahan strategi Amerika mula terserlah. Trump dan pentadbirannya berulang kali menegaskan bahawa dasar tekanan yang maksimum akan memaksa Iran untuk tunduk kepada mereka. Tetapi perkembangan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Iran membuktikan bahawa mereka masih mampu bertahan di bawah sekatan selagi struktur politik dan keselamatannya terus kekal. Pada masa yang sama, retorik White House juga dilihat tidak konsisten. Suatu hari mengancam tindakan ketenteraan, keesokannya membuka ruang kepada perjanjian baharu dan selepas itu pula menyalahkan sekutu Eropah kerana dianggap terlalu berlembut terhadap Iran. Bagi Tehran, perubahan pendirian ini mengukuhkan tanggapan bahawa strategi Amerika Syarikat lebih dipengaruhi keperluan politik domestik berbanding pelan jangka panjang yang benar-benar jelas. Jadi, jika hampir semua instrumen kuasa sudah digunakan tetapi Iran masih tidak tumbang, maka persoalan besarnya ialah di manakah kesilapan strategi Amerika Syarikat? Jawapannya mungkin kedengaran kasar, tetapi itulah hakikatnya. Amerika sebenarnya hanya menyerang simptom, bukannya struktur. Sebenarnya Iran dibina untuk bertahan dalam tekanan, bukannya untuk memenangi peperangan mengikut acuan Barat. Sejak campur tangan Amerika dalam kudeta 1953, diikuti revolusi Iran 1979 dan krisis tebusan, kepimpinan Iran mula membentuk sistem politik serta keselamatan yang menganggap campur tangan Amerika sebagai ancaman yang berterusan. Atas sebab itu, negara ini disusun seperti sebuah kubu yang sentiasa bersedia menghadapi kepungan. Doktrin pertahanan berlapis dan peperangan asimetris pula dibentuk melalui pengalaman selama puluhan tahun. Ia merupakan hasil daripada pembelajaran bahawa di dalam dunia yang mana kuasa besar mampu melancarkan serangan dari jauh, kemenangan sebenar bukan semestinya dengan menghancurkan musuh di medan perang. Sebaliknya, kemenangan terletak pada keupayaan untuk terus bertahan sehingga pihak lawan sendiri menjadi letih. Oleh itu, persoalannya kini bukan lagi sama ada Amerika Syarikat mampu menewaskan Iran. Isu yang lebih besar ialah sama ada strategi yang digunakan boleh mencapai matlamatnya atau ianya sekadar hanya memanjangkan konflik yang sepatutnya tidak perlu.